Kita selalu dengar, alkohol bunuh sel otak. Mitos ini dah berakar umbi. Ramai percaya setiap tegukan minuman keras itu ibarat pembunuh senyap, menghancurkan neuron berharga dalam kepala kita. Kononnya, setiap kali pening lepas minum, itu tanda sel otak terbakar dan musnah. Tapi, adakah ini realiti saintifik atau hanya sekadar cerita menakutkan yang kita warisi? Sebenarnya, tanggapan alkohol secara fizikal membakar atau membunuh sel otak kita secara langsung adalah salah faham besar. Kajian saintifik moden menunjukkan neuron kita lebih tahan lasak. Alkohol tidak bertindak seperti asid menghakis, terus memusnahkan struktur sel otak. Kesannya jauh lebih kompleks, bukan sekadar bunuh terus seperti yang disangka. Jadi, jika alkohol tak bunuh sel otak, apa sebenarnya yang berlaku? Jawapannya terletak pada bagaimana alkohol mengganggu komunikasi rumit antara sel-sel otak kita, iaitu sinaps. Ia ubah cara neurotransmitter berfungsi, menyebabkan isyarat dihantar secara tidak teratur. Inilah sebabnya kenapa kita rasa pening, hilang keseimbangan, percakapan tak jelas dan memori jangka pendek terganggu. Ia bukan kemusnahan, tapi gangguan besar pada sistem operasi otak.